Ahli neraka gigi dia saja setinggi bukit Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Faham tak ni? Ahli syurga tinggi tubuh, kepala sampai ke kaki 60 hasta, 30 meter. Ahli neraka gigi saja tinggi bukit Uhud. Kami tak tahu Ustaz bukit Uhud tinggi mana. Bukit Uhud lebih kurang 1000 meter, 1 kilometer bukit Uhud. Gigi ahli neraka saja tinggi dia 1000 meter, 1 kilometer. Gigi penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Tak faham juga, tak boleh bayang. Tuan-tuan tengok KLCC, 2 kali KLCC, yang itulah gigi penduduk neraka Jahannam. Senang. Maksudnya badan dia Ustaz, gigi penduduk neraka Jahannam 2 kali KLCC. Lebih kurang. Maksudnya badan dia Ustaz, badan dia daripada bahu kanan ke bahu kiri. Yang ni hadis nah, bukan saya anggar. Saya tak baca hadis ni. Kalau baca lagi panjang. Bahu kanan sampai bahu kiri penduduk neraka Jahannam, mana-mana neraka sama aja. Kanan sampai ke kiri masiratu 3 ayyam lirakibil musri'. Ni Nabi sebut. Yang tu teks Nabi. Saya sebut tak Ustaz? Tu saya baca hadis dia tu. Bau kanan nak pi ke bau kiri, lebak bau penduduk neraka Jahannam seperti mana 3 hari penunggang kuda yang berjalan, yang menunggang 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adakah kerana neraka lebih luas daripada syurga? Tidak. Bismillah. Alhamdulillah. Adakah kerana neraka lebih luas maka penduduk dia lebih besar daripada syurga? Tidak.